Sumpah Mutiara Segara Biru. Pada zaman dahulu, di sebuah kepulauan yang dikelilingi oleh air laut yang membiru jernih, berdirilah sebuah kerajaan yang megah bernama Kerajaan Segara Biru. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang sangat berwibawa bernama Raja Samudra. Baginda dikenali bukan sahaja kerana kegagahannya dalam memimpin armada perang, tetapi juga kerana sifat adilnya yang membuatkan rakyat hidup dalam kemakmuran yang melimpah luah. Hasil laut sentiasa penuh dan perdagangan sentiasa lancar, menjadikan Segara Biru sebuah negeri yang sangat disegani di seluruh Nusantara. Raja Samudra dikurniakan seorang puteri tunggal yang kecantikannya sering diibaratkan seperti mutiara di dasar laut. Puteri Kirana, itulah namanya. Selain wajahnya yang menawan, Kirana juga dikenali dengan budi pekertinya yang sangat tinggi dan tutur kata yang sangat lembut, sehingga sesiapa yang bercakap dengannya pasti akan merasa tenang. Berita tentang kejelitaan dan kebaikan Puteri Kirana akhirnya terbang jauh merintasi lautan, sehingga sampai ke telinga Sultan Iskandar, pemerintah kerajaan daratan yang terletak di benua yang subur. Sultan Iskandar mempunyai seorang putera mahkota bernama Pangeran Arsyad. Walaupun baginda bakal mewarisi sebuah empayar yang besar, Pangeran Arsyad bukanlah seorang yang sombong. Baginda terkenal sebagai seorang pemuda yang bijaksana, mahir dalam ilmu mempertahankan diri dan mempunyai hati yang sangat mulia. Sultan Iskandar berniat untuk menyatukan dua kerajaan besar ini melalui ikatan perkahwinan antara Pangeran Arsyad dan Puteri Kirana. Maka dihantarlah sebuah rombongan besar pembawa berutusan ke Kerajaan Segara Biru. Apabila mendapat berita tentang kedatangan rombongan tersebut, hati Raja Samudra menjadi sangat berat dan gelisah. Baginda tersepit di antara dua persimpangan yang sukar. Mengikut adat purba Kerajaan Segara Biru, seorang puteri raja hanya boleh berkahwin dengan lelaki dari keturunan kaum laut mereka sahaja. Melanggar adat ini dianggap sebagai satu penderhakaan terhadap nenek moyang. Namun, Raja Samudra juga tahu bahawa Sultan Iskandar adalah raja yang sangat berpengaruh. Menolak pinangan tersebut secara mentah-mentah boleh dianggap sebagai satu penghinaan besar yang mampu mencetuskan peperangan berdarah antara kedua-dua buah kerajaan. Raja Samudra berfikir panjang di singgasananya. Baginda lebih rela dirinya menanggung murka adat daripada melihat rakyatnya menderita dalam kancah peperangan yang tidak berkesudahan. Akhirnya, dengan hati yang tabah, Baginda memutuskan untuk menerima pinangan tersebut demi keselamatan rakyatnya. Apabila rombongan dari kerajaan dataran tiba, mereka disambut dengan penuh penghormatan. Namun, Raja Samudra memohon sedikit masa sebelum memberikan kata putus yang muktamad untuk menyediakan hati puterinya. Utusan Sultan Iskandar yang bijaksana itu bersetuju dan berangkat pulang dengan harapan yang tinggi. Namun, sesuatu yang sangat pelik telah berlaku pada malam selepas rombongan itu pulang. Puteri Kirana tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya yang selama ini halus dan bersih mula ditumpuhi bintik-bintik merah yang kemudiannya bertukar menjadi luka berair yang sangat busuk. Bau hanyir yang menusuk hidung mula memenuhi bilik istana, sehingga tiada siapa pun yang sanggup mendekati puteri tersebut. Pelbagai tabib dari pelosok negeri datang membawa akar kayu dan mantra sakti, namun satu pun tidak membuahkan hasil. Penyakit Puteri Kirana seolah-olah satu sumpahan yang tidak ada ubatnya. Keadaan menjadi lebih genting apabila kabar angin mula tersebar dalam kalangan rakyat. Mereka bimbang penyakit yang dihidapi oleh puteri itu akan berjangkit dan membawa wabak besar ke seluruh negeri. Raja Samudra berasa sangat hancur melihat penderitaan anak tunggalnya. Puteri Kirana dalam keadaan lemah dan kesakitan menerima keputusan ayahandanya dengan hati yang reda. Baginda sedar bahawa pengorbanan ini perlu dilakukan demi kesejahteraan Segara Biru. Sebelum berangkat, Raja Samudra memberikan sebilah keris pusaka yang dipanggil keris lila dan puterinya sebagai lambang perlindungan dan identiti diraja. Dengan ditemani oleh beberapa orang pengikut serta yang sanggup mati bersamanya, Puteri Kirana menaiki kapal kecil yang berlayar meninggalkan istana yang dicintainya menuju ke ufuk barat. Berbulan-bulan lamanya, kapal tersebut meredah gelombang besar sehingga akhirnya mereka menemui sebuah pulau yang sangat sunyi tetapi mempunyai tanah yang sangat subur. Mereka berlabuh di sebuah tanjung yang dipenuhi dengan pokok mangga liar yang sedang berbuah lebat. Oleh sebab itu, mereka menamakan tempat itu sebagai Kampung Membalam. Di sana,
Mereka membina pondok-pondok kecil daripada pelepah kelapa dan mula bercocok tanam untuk meneruskan hidup. Walaupun hidup dalam serba kekurangan dan penyakit yang masih menghantui tubuhnya, Puteri Kirana tetap senyum dan bekerja keras bersama pengikutnya. Pada suatu petang, ketika Puteri Kirana sedang duduk berehat di tepi pantai sambil memandang ke arah laut yang luas, Baginda melihat seekor kerbau putih yang besar keluar dari semak samun. Baginda bimbang kerbau itu akan merosakkan tanaman sayur-sayuran mereka, lalu Baginda cuba menghalau haiwan tersebut. Namun, kerbau putih itu seolah-olah mempunyai akal. Ia tidak lari, malah semakin mendekati Puteri Kirana. Tiba-tiba, kerbau itu menyondol lembut pasir sehingga Puteri Kirana terjatuh dan pingsan di atas pasir. Apabila Baginda tersedar dari pingsan, Puteri Kirana terkejut melihat kerbau putih itu sedang menjilat-jilat luka pada tangan dan kakinya. Keajaiban mula berlaku. Apabila setiap kali lidah kerbau itu menyentuh kulitnya, rasa sakit yang membakar itu hilang serta-merta. Luka-luka yang berbau hanyut itu mula mengering dan luruh seperti kulit ular yang bertukar. Dalam beberapa hari sahaja, seluruh tubuh Puteri Kirana menjadi bersih semula. Malah kulitnya kelihatan lebih berseri daripada sebelumnya. Sebagai tanda syukur, Puteri Kirana melarang sesiapa pun di pulau itu daripada menyembelih kerbau kerana haiwan itu dianggap sebagai penyelamat nyawa. Pada suatu malam, Puteri Kirana bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang wajahnya sangat bercahaya. Pemuda itu memberitahu bahawa tempoh ujiannya telah tamat dan kebahagiaan sedang menantinya di hujung jalan. Mimpi itu memberikan semangat baharu kepada Puteri Kirana. Sementara itu, di kerajaan daratan, Pangeran Arsyad tidak pernah melupakan Puteri Kirana. Walaupun Baginda mendengar kabar tentang penyakit buruk yang menimpa Puteri Kirana, cintanya sedikit pun tidak luntur. Baginda yakin bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan berita tersebut. Pangeran Arsyad akhirnya meminta izin daripada Sultan Iskandar untuk mencari Puteri Kirana. Dengan menaiki kapal tanpa dikawal oleh bala tentera yang besar, Baginda berlayar mengikut gerak hatinya. Selepas menempuh pelbagai rintangan di laut, Baginda akhirnya menemui kampung Mempalam. Alangkah terkejutnya Pangeran Arsyad apabila melihat seorang gadis yang sangat cantik sedang menyiram sayur di tepi sebuah pondok. Itulah Puteri Kirana yang kini telah sembuh sepenuhnya. Pangeran Arsyad menyatakan niatnya sekali lagi untuk menyunting Puteri Kirana sebagai permaisuri. Namun, Puteri Kirana yang kini lebih bijaksana tidak terus menerimanya. Baginda menyerahkan keris lila pemberian ayahnya kepada Pangeran Arsyad. Baginda berpesan agar pangeran membawa keris itu pulang ke kerajaan Segara Biru dan menyerahkannya kepada Raja Samudra. Jika ayahandanya menerima keris itu dengan tangan yang terbuka, bermakna restu telah diberikan dan Baginda akan menerima lamaran tersebut. Pangeran Arsyad memulakan perjalanan ke kerajaan Segara Biru. Setibanya di sana, Baginda menceritakan segala kejadian yang berlaku di kampung Mempalam, termasuk tentang kerbau putih dan kesembuhan Puteri Kirana. Apabila Raja Samudra melihat keris lila yang dibawa oleh Pangeran Arsyad, air mata kegembiraan tumpah membasahi pipinya. Baginda sedar bahawa dewa-dewa telah mengampuni mereka dan penyakit itu hanyalah sebuah ujian untuk melihat kesetiaan dan kesabaran. Raja Samudra dan Permaisuri segera berangkat ke kampung Mempalam dan diiringi oleh rombongan diraja yang sangat besar. Pertemuan semula antara ibu bapa dan anak-anak itu sangat menyedihkan sekaligus menggembirakan. Raja Samudra memohon maaf kerana telah mengasingkan putrinya. Namun, Puteri Kirana dengan tenang menjawab bahawa pengasingan itulah yang telah mengajarnya erti kehidupan, kesyukuran dan kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Majlis perkahwinan antara Puteri Kirana dan Pangeran Arsyad diadakan dengan sangat meriah di kampung Mempalam sebagai tanda penghormatan kepada tempat di mana puteri itu mendapat kesembuhan. Selepas perkahwinan itu, kedua-dua kerajaan Segara Biru dan kerajaan daratan menjadi satu sekutu yang sangat kuat. Beberapa tahun kemudian, Pangeran Arsyad menaiki tahta sebagai raja yang adil dan bijaksana, manakala Puteri Kirana dikenali sebagai ratu yang paling dicintai dalam sejarah Nusantara. Kampung Mempalam pula kekal menjadi sebuah daerah yang makmur dan sehingga hari ini kisah tentang kerbau putih yang membawa rahmat terus diceritakan kepada generasi muda sebagai simbol keajaiban di sebalik kesabaran.